Okay guys, hari ni kita nak remap Volkswagen Golf MK7 1.4. Let's go. Tapi sebelum tu macam biasa saya nak belanja dulu enjin customer saya yang mana dia dah pun tukar open port intake daripada MST dan dia pakai aftermarket downpipe, straight pipe tengah, tapi tabung belakang tu dia masih lagi maintain tabung belakang original. So jom kita power run. Okay guys, setelah berkali-kali kita power run, ini hasil yang kita dapat. Untuk tahuan korang, kereta ni saya remap stage 2 minyak RON 95. Okay, yang warna merah ni adalah file standard yang mana kita dapat 150 horsepower dan 260 Nm of torque. Dan yang biru ni adalah file stage 2 yang mana kita berjaya dapat 167 horsepower dan 319 torque. Untuk pengetahuan korang, kereta ni hanya buat ECU sahaja. TCU dia belum buat lagi. So korang kat luar sana yang berminat nak remap kereta, boleh hubungi H Performance, pergi saja dekat profile saya dan tekan link tu. See you guys.